Saya dan keluarga saya mula beroperasi di sini pada tahun 2023 sehingga sekarang. Masuk tahun ini dah 3 tahun. Dan kedai saya beroperasi bermula daripada jam 11 pagi sehingga 6 petang. Buka setiap hari kecuali hari Rabu saja cuti. Dan saya mempunyai 20 orang staf. Menu utama di kedai saya seperti lauk-lauk salad seperti daging, itik, ikan keli, ayam kampung, dan menu-menu lain seperti ada juga menu lain seperti siput sedut masak lemak, ikan patin tempoyak dengan ikan baung masak lemak. Tetamu yang berkenamaan orang-orang besar seperti Datuk Dr. Zamri, Datuk Ahmad Mazlan dan ramai lagi. InsyaAllah kedai saya akan mengeluarkan produk Ritot untuk dipasarkan ke seluruh negara. Boleh ikuti akaun TikTok kedai kami, Abang Long SJ di Salai. Mohon datang ke kedai saya. Kalau keluar daripada Tol Berang, belok ke kanan, lepas tu straight je sampailah ke sini. Saya dari KL untuk datang sini makan Abang Long di Salai. Kat sini ada set untuk siput, nasi. Lepas tu ada daging salai, ikan keli salai. Lepas tu ada itik salai. Lepas tu dekat sini ada macam-macam lagi booth untuk makan lah, nak enjoy makan semua sekali. Untuk ramai-ramai makan di sini.